Khalid ni sesuai untuk anak-anak yang masa zaman sekarang ni lah, untuk kemajuan dia, dengan dia belajar tata cara, dengan keberanian dia. Saya boleh nampak lah banyak perubahan positif yang ada dekat anak saya. Daripada tak boleh membaca, sekarang dah boleh membaca. Dari segi pelajaran dia, dari segi percakapan dia, keyakinan dia dengan orang lain, balik rumah dia happy, dia boleh membaca. Jadi saya sangat happy lah tengok. Doa-doa, Qunut Nazilah, semua dia dah hafal. Hari-hari dia baca kat sekolah, jadi kat rumah pun kita sebagai parent pun tak hafal, dia dah hafal. Jadi kita bangga. Baik untuk bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris dan juga dia punya Jawi lah. Saya pun memang boleh nampak lah dia punya progress daripada dulu sampai sekarang lah. Terapan nilai-nilai Islam ni bagus lah untuk pelajar-pelajar yang untuk zaman yang mencabar sangat ni lah. Nilai duit tu tak ada apa sangat. Walaupun dia masih kata bernilai tinggi sikit, tapi hasilnya amat memuaskan. Untuk overall memang saya puas hatilah dengan Nurul Khalifah punya servis. Kalau 10 per 10 tu saya bagi 10 per 10 lah. Okay. Little Caliph.